Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke Podcast Solar Timur. Podcast santai tapi penuh dengan info berfaedah. Aku Hanis, host untuk hari ini. Dan aku Wawas. So hari ni geng, kita nak sembang pasal sesuatu yang sebenarnya kita guna setiap hari. Tapi kita tak tahu yang benda tu bahaya, iaitu elektrik. Betul tu, elektrik ni power gila. Tapi kita kalau tak jaga betul-betul, dia boleh jadi bahaya. Boleh renjak orang, boleh bakar rumah dan boleh meragut nyawa juga. Serius lah, ramai yang anggap benda ni remeh kot. Ada orang suka buat wiring sendiri, cocok extension berlapis-lapis, siap balut wayar dengan selotip lagi. Tu semua perangai cari nahas. So hari ni kita nak borak pasal kesalahan biasa yang orang buat dengan elektrik. Cara nak elak bahaya dan apa yang kita perlu buat kalau ada kecemasan elektrik. Jom kita mula. Okey, untuk segmen 1 ni, kita orang akan discusskan pasal perangai yang tak kisah yang boleh bawa maut sebenarnya. Okey wah, kau pernah dengar tak orang cakap elektrik ni tak bahaya? Asalkan kita berhati-hati. Alah, tu ayat biasa je kan. Orang kita kan selagi macam belum kena renjatan elektrik ataupun selagi macam belum rumah dia terbakar ke, selagi macam belum ada benda buruk lah kena kat kita, selagi itulah orang akan anggap yang benda tu tak bahaya pun sebenarnya. Betul itu perangai kebanyakan orang. Sampai benda dah jadi baru nak sedar. So hari ni kita nak cerita pasal perangai orang yang tak kisah yang boleh buat maut. Okey wah, dekat bilik kau ada berapa banyak barang elektrik? Kalau nak kira lah kan, laptop, PC, lepas tu phone punya charger, lepas tu kipas, TV, lampu LED, kira banyak ah. Lepas tu semua tu kau cucuk dekat satu extension je ke? Mestilah sebab dalam satu extension tu kan ada 5 plug kan. Jadi aku sambung. Jadi dia macam tak berapa cukup. Jadi apa yang aku buat, aku tambah lagi extension dekat extension yang pertama tu. Sebab banyak kan kita kat dalam bilik tu nak cas ni. Jadi guna extension tu je lah. Weh, kau pasang extension dengan extension ke? Kau tahu tak benda tu bahaya? Boleh menyebabkan kebakaran? Serius lah. Tapi ramai kot yang buat benda tu. Sebab kadang-kadang satu extension tak cukup plug. Dia ada limit. Lepas tu, dia punya panjang tu pun ada dia punya limit yang orang jual kat kedai. Jadi guna je lah. Wah, masalahnya extension ni bukan generator tau. Dia pun ada had dia. Bila kau pakai terlalu banyak, dia akan wayar tu boleh jadi panas, lepas tu boleh meletup tau. Boleh jadi short circuit, lepas tu boleh jadi terbakar. Alamak, selama ni aku buat benda yang boleh bahaya rupanya. Tapi ya Nanis, macam mana lah kan kita nak tahu yang extension kita pakai tu sebenarnya overload ke ataupun tak? Dia ada beberapa tanda yang kau boleh perasan. Yang pertama, wayar menjadi panas bila disentuh. Lepas tu yang kedua, lampu dalam rumah tiba-tiba ada flicker atau malap. Lepas tu yang ketiga, bau plastik terbakar atau soket mula cair. Lepas tu yang terakhir, fuse dalam plug selalu trip atau putus. Benda tu pernah jadi kat aku sekali. Aku ingatkan benda ni macam biasa-biasa je lah kan. Rupanya extension aku pernah overload rupanya. Benda ni jangan buat main-main tau. Kalau extension dah panas wayar dia kan, kau terus je cabut sebelum terlambat. Nis, kau pernah nampak tak macam kalau ada wayar rosak ke, wayar macam tu koyak ke, ataupun mungkin kau pernah buat kan. Lepas tu kau pergi selotip wayar tu. Selalu tu, lagi-lagi kat rumah atuk nenek aku kan, ada satu kipas lama ni, wayar dia dah terkoyak. Lepas tu atuk aku balut dengan selotip biasa je. Selotip ajaib kan orang kata. Tak kisahlah macam wayar tu koyak ke, kita balut je. Sebab lagi kalau elektrik tak cukup kuat, apa yang kita buat, cucuk je paku dekat plug. Janji kita boleh pakai. Wah, ini bukan DIY tau. Ini namanya survival. Selotip biasa tak boleh guna untuk selotip wayar. Lah, habis tu kalau contoh macam wayar tu koyak sikit je. Takkanlah kita nak buang terus. Kan membazir tu. Janji dia masih hidup. Kita gunalah lagi. Tak perlu buang. Lepas tu janganlah guna selotip yang murah. Kita gunalah selotip yang electrical tape yang dia tahan haba tinggi. So selamatlah sikit untuk digunakan. Ataupun kita tukar dengan wayar baru je.
Korang ingat tau, jangan jadi engineer yang separuh masak. Kalau nampak wayar rosak, ganti je terus. Tak pun beli je baru. Jangan suka-suka hati nak balut je kalau wayar tu dah terkoyak. Wah, aku nak cerita satu kisah ni tau. Ada budak umur 12 tahun. Ada satu kejadian yang terjadi dekat dia. Lepas tu dia nak gosok baju. Lepas tu time tu pula dia baru lepas basuh tangan. Lepas tu dia tekan je switch, zap, kena rentas elektrik. Weh, seramnya. Jadi macam ni keadaan dia? Dia okey ke tak? Dia survive tapi tangan dia terbakar teruk juga sebab arus elektrik masuk melalui tangan dia kan. Sebab tangan dia basah. Lepas tu dia masuk hospital dalam 2 minggu rasanya. Weh, aku selalu buat benda macam tu kot. Kadang-kadang macam bila tengah masak ke. Ataupun macam bila lepas cuci tangan kan. Terus dia tekan switch dalam keadaan macam tangan kita basah. Takkanlah nak ambil kain lap. Nak lap dulu ke, nak cari tisu. Masih masa. Kadang-kadang kita pun kadang lupa. Terus macam nak cepat lah kan. Terus dia tekan plug switch tu. Wah, elektrik dengan air ni tak boleh kawan tau. Air ni dia adalah konduktor elektrik. So, kalau tangan kau basah ke, kau tak boleh nak pegang terus switch ke benda yang ada arus elektrik. Bahayakan diri kau tahu tak? Sebelum kita nak guna peralatan elektrik dekat dapur tu, contoh kita baru lepas basuh tangan ke kan, pastikan kita lap sampai kering dulu. Lepas tu, kita jangan guna peralatan elektrik tu dekat kawasan yang basah. Contoh dekat dengan sinki ke. Lepas tu, maksudnya macam kena make sure yang dia punya meja tu tak basah, kering dulu. kering. Lepas tu baru boleh letak peralatan elektrik. Faham? Lepas tu last sekali pastikan semua wayar dengan plug dalam keadaan baik keadaan kering kan. Kering. Okay. Jadi lepas ni aku kena ubahlah cara macam mana cara aku tu. Sebabnya orang nampak macam elektrik ni nampak macam biasa je. Tapi kalau kita salah guna memang boleh meragukan nyawa kita lah kan. Betul. Anis, aku nak tanya lah. Aku ada tengok kat YouTube kan cara macam mana nak pasang lampu sendiri. Sebab bila kalau tengok kat YouTube bila lampu rosak ke ataupun switch rosak ke, at least kalau tengok YouTube kita boleh buat sendiri kan. Kau rasa aku boleh buat? Kau rasa aku boleh buat tak sendiri kalau tengok YouTube je lepas terus buat? Weh, kau ada lesen electrician ke? Tak ada. Tapi bila tengok YouTube tu nampak macam mudah je bila buat sendiri. Lagipun kan jimat duit, tak payah nak bayar bayar electrician untuk buat kita punya wiring kat rumah kan. Better kita tengok YouTube buat sendiri. Wah, aku bagi kau satu contoh lah. Ada operasi pembedahan. Nampak macam senang je kan. Tapi kalau kau buat sendiri, naya tak naya? Kan. Betul juga apa yang aku cakap tu. Sebab tu kerja-kerja elektrik ni kita kena serahkan pada orang yang ada tauliah. Kalau kita buat wiring sendiri, lepas tu salah sambung ke, lepas tu boleh menyebabkan short circuit ataupun kebakaran. Kita tak tahu. Betul. So, pertama kita janganlah buat wiring sendiri kalau tak ada pengalaman. Macam kita kena belajar dengan orang yang lebih pandai lah, ada tauliah. Lepas tu yang kedua, panggil electrician yang bertauliah lah untuk pemasangan elektrik. Contoh kalau kita tak tahu, jangan buat-buat tahu lah. Lepas tu yang terakhir, jangan buka switch utama tanpa alatan keselamatan. Okey korang. Jadi, jangan pandai-pandai nak jadi electrician sendiri. Kalau nak buat wiring rumah ke ataupun wiring saudara mara korang ke, serahkan pada orang yang layak dan sebetulnya. Okey wah. Tadi kita dah banyak dah sembang dekat segmen 1 pasal perangai-perangai orang tentang elektrik ni. Dalam penggunaan elektrik ni. Penggunaan elektrik kat rumah macam mana. So banyak benda yang kita belajar daripada apa yang kita sembang tadi tu lah. Banyak. Antaranya macam kita jangan overload extension sebab benda ni boleh menyebabkan macam meletup, terbakar ke. Lepas tu jangan balut wayar dengan seletik biasa sebab benda ni sebenarnya memang tak boleh lah. Kalau nak guna pun guna yang sesuai dengan dia. Lepas tu ada yang nak tambah apa lagi? Apa yang saya faham lah kan, apa yang aku faham, kita tak boleh guna elektrik waktu tangan basah. Maksudnya kita tak boleh buka switch dalam keadaan tangan yang basah. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu pasang wiring, jangan kita buat. Benda tu sesuka hati kan. Sebab benda ni kita nampak macam remeh.
tapi ramai yang salah guna. Jadi bila ramai yang salah guna, jadilah punca boleh jadi maut. Sebab itulah banyak sangat kes pasal power bank meletup, rumah terbakar. Inilah punca-puncanya sebenarnya. Lepas ni balik rumah, kita check semua wayar dan extension. Betul. Pastikan semuanya dalam keadaan baik, tak ada yang rosak ke. Jadi korang stay safe. Jangan main-main dengan elektrik. Okay korang, untuk segmen 2 ni kita nak membincangkan tentang kesalahan orang ramai dalam penggunaan wayar elektrik. Jadi, jom kita bincangkan. Anis, kau pernah tak macam pergi rumah orang ke ataupun masuk bilik kawan kau ke apa kan? Lepas kau nampak macam wayar berselirat gila. Sampai kan waktu kita nak jalan tu, kita terpaksa langkah-langkah. Ataupun sampai kau terpijak wayar-wayar tu semua. Pernah tu. Aku kan selalu tengok biasa kat bilik member aku yang jenis tak rajin nak kemaskan benda tu semua. Kadang dia biar je macam tu. Aku tengok serabut gila. Kadang tak tahu lah kenapa dia macam ni. Malas betul. Kan, aku pun selalu nampak. Macam kadang-kadang dekat, biasanya yang kita selalu nampak dekat macam rumah bujang ataupun office kan banyak barang-barang elektronik kan. Betul. Jadi banyaklah wayar yang digunakan macam wayar komputer, wayar charger phone, wayar lampu. Jadi diorang bercampur aduk. Kadang-kadang wayar tu bukannya diorang ikat guna kabel type ke apa kan. Diorang just macam biarkan. Jadi macam berselirat lah kan. Betul kan? Betul lah tu. Ni salah satu kesalahan besar yang orang ramai buat. Lepas tu mereka tak sedar yang wayar ni berselirat bukan sekadar dia nampak semak, tapi juga dia boleh jadi bahaya sebenarnya. So sebenarnya kat luar dah banyak dah macam orang buat DIY, hack kan. Cara nak kemaskan wayar tu guna kabel tight ke, ataupun kat luar dia jual sendiri benda yang boleh kemaskan benda tu, lekat kat dinding biar dia nampak kemas. Tak nampak bersepah pun. Kat Shopee pun ada juga yang jual. Aku adalah macam satu cerita daripada kawan aku, mana dia duduk dengan housemate dia. Dia duduk dengan housemate dia kat rumah sewa lah. Housemate dia ada dalam 3 orang macam tu. Lepas tu kau bayangkan lah setiap seorang mestilah ada penggunaan laptop, apa dia punya handphone tu, kipas sendiri. Jadi macam diorang memang tak kemaskan lah. Memang biar berselirat macam tu. Memang serabut lah kita tengok kan. Sebab yang diorang letak semua benda dekat semua pakai wayar kan. Tu mesti dia cucuk semua benda kat satu extension kan. Aduh. Lepas tu diorang biar je gitu kat atas lantai ke. Ya betul. Lepas tu adalah satu hari tengah malam macam tu kot, salah seorang daripada housemate dia macam tu tiba-tiba macam bangun macam terbau hangit lah. Terbau hangit, rupa-rupanya ada dekat wayar yang berselirat tu, di mana dia punya tu tiba-tiba macam terbakar sikit sebab ada overload. Tapi nasib baik alhamdulillah diorang sempat padam. Kalau tak memang habislah jadi kebakaran besar, jadi isu. Memang habis semua diorang punya harta benda semua, mungkin tak dapat diselamatkan. Bahaya tu. Tu kalau dia lambat tu kan, dia terleka, dia tidur mati kan. Boleh rentung dia dalam bilik tu. Nasib baik ada salah seorang housemate dia terjagalah sebab apa tu. kan. So lepas kejadian tu lah, mereka macam yelah, mungkin jadi pengajaran kan untuk diorang. Bila dah terjadi benda tu, diorang pun dah start pakai kabel yang organizer. Bila ikat pakai kabel type supaya lebih kemas lah kan. Kemaskan. Orang kata guna apa? Safety fuse punya tu kan. Okay, tadi kan kita dah berborak macam beberapa situasi dalam orang penggunaan wayar. Lepas tu ada yang pernah berlaku insiden lagi, hampir nak terbakar rumah. Betul? Bila wayar berselirat, macam jadi serabut kan. Jadi so macam mana kita nak elakkan wayar tu jadi berselirat? So aku ada ni lah beberapa cara. Macam tadi pun aku dah terangkan satu benda lah. Yang first gunakan kabel organizer ataupun clip kabel type tu kan. Macam orang pun dah tunjuk kan cara ada hack, macam mana nak bagi kemas guna kabel type. Lepas tu benda ni dia memang tujuan dia untuk orang tunjuk pun untuk kemaskan, bagi tak nampak serabut, dia bersepah. So ada supaya orang nampak lebih kemas lah. ada orang yang jenis dia tak boleh nampak benda bersepah, nak benda kemas yang je. jenis penyakit OCD, dia tak boleh nampak macam benda bersepah, benda betul? contoh ni. Lepas tu yang kedua,
boleh gunakan apa? Label lah untuk setiap wayar. Kita tahulah kadang wayar yang jadi serabut kita tak tahu wayar ni wayar apa. Kita nak kena asingkan satu baru kita tarik, kita tengok baru tahu ni wayar apa. Tiba-tiba kita contoh nak matikan wifi ke laptop kan, tiba-tiba kita tertutup benda lain. So kita labelkan lah supaya senang untuk kita guna. Lepas tu yang ketiga, gunakan kabel trunking. So wayar tu boleh disorokkan dalam trunking supaya tak nampak serabut, semak. Lepas tu dia macam dia selamat lah. Lepas tu yang terakhir, jangan letak wayar atas lantai. Kalau boleh lalukan kabel ni dekat dinding-dinding supaya kita tak terpijak lah. Ataupun kalau kita letak rata-rata, tiba-tiba ada benda tajam terlanggar kat wayar tu, nanti boleh putus. Jadi bahaya jugalah. Tu je lah kot setakat ni. Betul tu. Cuma aku nak tambah lah. Okay. Kalau contohlah ada wayar yang kita dah tak guna lagi kan, kalau boleh janganlah biarkan dia tergantung ataupun berselir atas lantai macam apa yang dia cakap tadi. Betul. Takut boleh mencederakan diri sendiri. And tak apa, kalau dah tak guna tu simpan. Kalau tak nak simpan, buang. Tapi kalau kita nak buang, orang kata buang dengan cara yang betul lah. Jangan buang dalam satu plastik sampah kan, boleh membahayakan orang lain pula kan. Okay ni, aku perasan lah ada je banyak rumah, especially adalah rumah saudara mara aku, bila aku datang meraja, kadang-kadang aku perasan lah bila kabel dia akan jadi bersimpul. Tak pun dia akan biasanya tindih bawah perabot, ataupun biasa dekat PTS tu belakang tu kan penuh dengan wayar. So sebenarnya ada ke kesan buruk tu? Of course ada. Sebab benda ni ramai yang orang tak sedar, yang wayar bertindih ataupun dia tertindih dengan benda lah kan. Nak senang yang cakap, nak faham kan. Dia boleh first dia tertindih tu dengan benda berat kan. Dekat tadi cakap PTS kan, mestilah berat kan. Dia boleh merosakkan salutan wayar tu lah, plastik tu dia akan rosak. Lepas tu kalau wayar tu nipis, maybe boleh wayar kabel dia tu boleh putus kat dalam. Sebab tu lah dia ada kesan buruk lah kalau wayar bertindih dengan benda ni. Itulah aku pasal tengok kak macam wayar kat PTS tu kan, ataupun mesin basuh kadang terhimpit. Wayar tu kat belakang terhimpit dengan mesin basuh, terhimpit dengan PTS. Lepas tu dah lah PTS tu panas, mesin basuh tu pun boleh dikata panas kan bila dia berpusing. So sebenarnya bahayalah. Lagipun wayar tu bila kita guna, wayar tu bertindih bertahun-tahun. Tapi mostly sebenarnya benda tu bahaya, tapi orang macam ambil mudah perkara tu kan. Lepas tu kalau wayar ni kan terhimpit lama-lama, dia boleh jadi dua benda je. Macam tadi aku cakap, wayar dia akan rosak lah. Maybe kalau selalu panas, maybe dia boleh retak ataupun mencair, lepas tu dia boleh koyak kan. Lepas tu yang kedua, wayar dia boleh jadi putus. Yang macam tadi aku cakap, wayar kalau dia punya plastik tu kan, plastik dia balut wayar tu dia nipis, dia boleh putuskan kabel kat tu dalam tu. Lepas tu arus boleh jadi bocor. So maybe boleh jadi litar pintas ke. Kali ni aku nak bagi tahu ada satu kisah. Benda ni memang terjadi lah. Di mana ada satu rumah dekat kejirinan aku, di mana rumah dia macam terbakar. Bila nak tahu puncanya sebab apa? Sebab wayar tu bertindih dekat bawah almari. Ya Allah, macam mana boleh jadi tu? Kan? Rupa-rupanya diorang dah guna kabel extension tu bertahun-tahun. Mungkin daripada diorang kecil pun tak tahulah. Sebab kabel tu kan terhimpit dekat bawah almari. Lepas tu almari kan berat. So lama-lama salutan kabel tu dia akan terkoyak. Bila terkoyak jadi wayar pun dah start panas. Bila dah panas, keluar macam percikan macam api kecil. Lepas tu keluar. Jadi itulah puncanya sebenar. Bila Boba siasat, itulah punca dia. Bahayanya. Sebab tu kan kita penting untuk kita check semua wayar yang kat rumah ni. Terutama yang wayar yang dah lama-lama yang kita tak pernah check pun sebelum ni. So better lepas ni, kalau wayar yang dah lama tu kat rumah tu, kita check untuk elakkan apa-apa kejadian yang kita tak inginkan jadilah. Lepas tu kan, next aku nak cerita sikit pasal solusi untuk
mengelakkan kabel terhimpit atau tersangkut kat mana-mana. Yang first, jangan letak wayar bawah perabot. So perabot yang berat. So pastikan wayarnya ada laluan sendiri dan dia tidak terhimpit dengan benda berat. So next, gunakan pelindung kabel ataupun beli pelindung khas supaya wayar lebih tahan lama. Lepas tu yang ketiga, pastikan wayar tidak bersimpul ataupun berpintal. So wayar berpintal boleh menjadi panas, dia lepas tu boleh jadi lebih cepat haus. Lepas tu yang terakhir, buat pemeriksaan berkala. So setiap kali 6 bulan check lah wayar. At least lah 6 bulan sekali check wayar tu elok lagi ke tak, ataupun kalau nampak wayar tu dah reput ke, dah haus, tukarlah dengan cepat. So Wawa, apa yang kita belajar untuk segmen ni? Banyak benda lah juga yang aku belajar sebenarnya dekat segmen ni lah. Yang pertama, bila wayar berselirat, sebenarnya boleh disebabkan benda tu boleh jadi bahaya yang besar. Boleh menyebabkan kebakaran, boleh menyebabkan kena renjatan. Jadi korang kena pastikan yang wayar yang dekat rumah tu tersusun cantik. Lepas tu tak bercampur aduk, tak berselerak kan. Yang kedua, pastikan jangan kita biarkan kabel tu bertindih ataupun terhimpit dengan segala perabot-perabot yang ada dekat rumah kita. Sebab wayar yang bertindih ni sebenarnya dia macam boleh menyebabkan koyak dan boleh menjadi punca kebakaran dekat rumah kita. And yang ketiga, pastikan kita gunalah kabel yang berkualiti dan sentiasa buat pemeriksaan berkala. Sebab kadang-kadang kalau wayar ni kadang-kadang berkualiti, kalau kita tak gunakan dengan betul pun boleh menjadi sebabkan rumah terbakar. So itulah. So kita tak boleh ambil ringan pasal benda ni. Bila kita cakap pasal elektrik je, sebenarnya lebih baik kita kena mencegah dahulu supaya kita tidak menyesal di kemudian hari tu. Di bahasa tu. Lepas dengan podcast ni kan, cuba korang check wayar dekat rumah korang tu sama ada dia berselirat atau terhimpit ke. Lepas tu kalau dia terhimpit, check sama ada dia elok lagi ke tak. Sebab kalau dia terhimpit lama-lama ni, macam tadi cakap lah, dia boleh rosak, haus ke sebagainya. Wayar dalam dia terputus ke. So better korang check lah. Kalau macam tu berselerak, tolong kemaskan, letak elok-elok supaya lebih nampak terjaga lah. Dapat elakkan benda-benda yang kita tak nak benda jadi kan. Keselamatan diri dan family pun terjaga, orang kata. Okay Wah, sekarang ni kita nak masuk segmen yang paling penting lah, iaitu macam mana kita nak elakkan bahaya elektrik. Betul Nis, sebab tadi kita dah cerita, kita dah sembang pasal bahaya. So sekarang ni mestilah kita kena bagi tips pula kan kepada supaya kita tak kena masalah elektrik ni ataupun kena renjatan lah. Jadi kepada korang yang mendengar ni, kena ambil perhatian dan take note, okay? Okay Wah, kau pernah tak beli plug atau soket yang murah tu, yang contoh kat kedai RM2 ke, yang RM5 lebih ke, kau pernah beli tak? Mestilah aku pernah beli, sebab aku pernah macam beli yang charger phone RM10 yang kat kedai telefon tepi. Lepas tu aku ada beli yang kat kedai Eco, kan dia jual sekarang yang charger phone. Sebab kau nak beli yang ori tu mahal sangat. Jadi belilah yang murah kan. Itulah masalahnya. Barang elektrik yang murah selalunya tak ada sijil keselamatan, iaitu SIRIM kan. Lepas tu benda ni bahaya tau sebenarnya kalau kita guna, sebab kita tak tahu benda ni dicek atau tak sebelum dijual ke. Tapi kan tak semua barang yang murah tu kan teruk kan? Betul, tapi kalau harga dia murah, lepas tu dia tak ada sijil pengesahan dari SIRIM ke MS, tu tanda bahaya tau. Kadang-kadang charger murah ni dia guna yang barang yang tak berkualiti, contoh wayar nipis ke atau tak tahan arus elektrik. Benda tu kan bahaya. Jadi sebelum kita ni nak beli barang elektrik, beli soket kita beli soket, plug dan peralatan elektrik yang ada logo SIRIM atau MS. Maksudnya SIRIM tu yang daripada Suruhanjaya punya tenaga lah. Betul.
Lepas tu yang kedua, jangan beli charger extension yang murah lah, tak ada yang jenama yang kita pun tak pernah dengar, tiba-tiba ada benda tu. Lepas tu Yelah, selalu murah, kan harga dia pun banyak jual dekat online kan, macam kat Shopee ke TikTok, semua lepas murah-murah tu pun kan. harga murah-murah. So kita tak boleh nak percaya sangat brand-brand yang baru kita dengar ke. Lepas tu kalau ada charger atau plug yang berbau terbakar ke, macam kan biasa ada kat plug ada warna putih, dia nampak warna hitam kan. Macam tu berhenti guna, lepas tu tukarlah baru. Itu pun untuk keselamatan diri juga. Keselamatan diri, keselamatan family kan. Jadi bila dah dengar semua benda tu, selepas ni aku takkan beli charger yang RM10 kat tepi jalan lagi kat pasar malam tu kan. Seram ke kan kalau kena short circuit, dah tahu kena renjatan kan, meletup rumah habis. Ni kau pernah dengar tak macam, ataupun kau perasan lah macam ada orang kita ni dia macam suka buat one man show dekat satu soket je. Kat mana macam mana dia buat, semua benda tu dia cucuk dekat satu tempat. Laptop, TV, fryer, kipas semua dia letak dalam satu extension. Sebab mostly lah benda tu pun aku buat juga sebenarnya. Sebab nak jimat kan. Betul. Itu pun macam kesalahan biasa yang orang buat lah. Dekat kadang kita sendiri pun buat kat rumah kadang. Betul. Lepas tu guna overload yang lebih-lebih daripada yang sepatutnya extension tu lah. Lepas tu bila overload, arus elektrik tu boleh jadi terlalu tinggi. Lepas tu wayar jadi panas, lepas tu boleh jadi terbakar. Tapi kan, kalau satu extension je mana cukup. Lagi kat dalam bilik, kat rumah, banyak yang kita nak, banyak barang-barang elektrik nak guna kan. Jadi macam ni kita nak buat? Macam ni kita nak buat? Kita gunakanlah soket yang berasingan. Kalau ada banyak barang elektrik, jangan guna cucuk dekat satu tempat je. Kita guna plug yang lain, lepas tu yang berbeza. Lepas tu pastikan dia punya total voltage tak lebih dari had soket tu pun. Lepas tu antara langkah-langkah yang kita boleh amalkan gunakan extension berkualiti tinggi dengan ciri keselamatan yang tadi tu, yang ada sirip. Lepas tu jangan sambung extension dalam extension. Kita tak boleh tahu apa akan jadi kan kalau kita buat macam tu kan. Lepas tu kalau extension tu dah panas, dah kita pegang panas ke, ada bau ke, kita matikan je, tak payah guna. Okay. So lepas ni aku kena rearrange plug yang ada kat dalam bilik aku tu. Sebab kita tak boleh main hentam je kan, tahu nanti terbakar. So kita tak boleh macam main hentam cucuk semua dekat satu extension tu. Faham? Kau pernah dengar tak macam ada satu alatan ni, contoh kalau berlaku arus bocor ke apa, dia dapat potong elektrik dengan secara automatik Kau rasa benda tu memang betul ke? Sebab aku just macam dengar-dengar je lah. Benda tu betul. Benda tu, alat tu dipanggil sebagai RCD, Residual Current Device. Dia macam guardian angel kat rumah kau Faham. Tapi macam mana benda tu berfungsi kan? Sebab aku pernah dengar lah tapi tak pernah guna benda ni. Jadi nak tahulah function dia tu macam mana. Bayangkan kau pegang wayar live secara tak sengaja. Lepas tu arus elektrik pun mengalir kat badan kau. Lepas tu kalau tak ada RCD ni, kau boleh kena renjatan dengan teruk ataupun boleh maut. Lepas tu, tapi kalau ada RCD ni, alat ini akan detect arus yang bocor. Lepas tu dia akan potong elektrik tu secara automatik dalam masa millisecond je. Hebat tu. Bila dengar pun macam gempak benda tu kan. Lagipun boleh apa kata selamat. Tak adalah berlakunya rumah meletup ke apa kan. Tapi kan semua rumah ada ke benda ni? Sebab lagi kalau rumah kampung kan, rumah-rumah lama kan, yang atuk ni duduk rumah yang ada atuk nenek je. Dia ada ke benda ni sebenarnya? Tak semua rumah ada alat ni. Mungkin rumah moden dengan pejabat yang baru kebanyakannya ada. Tapi rumah lama maybe tak ada. So kalau rumah kau tak ada RCD ni kan, cepat-cepatlah pasang. So antara kebaikan pasang RCD ni kan, di rumah atau di pejabat akan jadi keselamatan yang ekstra. Lepas tu pastikan RCD ni diuji sekurang-kurangnya sekali setahun untuk kita tahu dia berfungsi dengan baik atau tak.
Lepas tu kalau RCD ni selalu trip, mungkin ada masalah arus bocor. Lepas tu kena panggil electrician cepat-cepat lah. Faham. Jadi korang dengar tak? Jadi checklah rumah-rumah tu. Kalau kat rumah korang tu tak pasang RCD, cepat-cepatlah pasang kan sebelum benda buruk berlaku kan. Kita kena pastikan keselamatan terjamin. Okay Liz, tadi kan kita dah sembang kan pasal orang kata jangan guna Swiss waktu tangan kita tengah basah kan. Tapi aku tengok ramai je yang gunakan barang elektrik dekat dalam tandas, and mostly aku pun guna. Macam kita letak hair dryer kat dalam tu, lepas tu yang water heater yang untuk kita mandi shower tu kan. Ada je barang-barang elektrik kat dalam bilik air tu. Weh, benda ni memang bahaya tau sebenarnya. So barang elektrik dekat dalam bilik air ni sebenarnya benda yang sangatlah tak selamat. Lepas tu aku pernah dengar kes orang kena renjata elektrik sebab guna barang elektrik dekat dalam bilik air. Lah ya ke? Aku pun buat kot benda tu. Macam kadang-kadang kan dalam tandas kan kita nak dengar radio, nak dengar lagu kan. Lepas tu phone tak ada bateri, kita cas dalam tandas kan. Tapi kan aku dah nak tahu kan kenapa elektrik dengan air ni sebenarnya bahaya sangat. Kenapa air dengan elektrik ni sangat tak bagus kan? Sebab air ni dia adalah konduktor elektrik yang sangat baik tau. So elektrik boleh mengalir melalui air tu tau. Faham. So kalau kita pegang barang elektrik dalam keadaan basah ke, so janganlah pegang terus, kita lap dulu. Maksudnya arus tu boleh masuk dalam badan kita dengan mudah lah. Betul. Lepas tu antara langkah-langkah untuk elak benda ni jadi berlaku dekat dalam bilik air, janganlah guna barang elektrik dalam bilik air. Lepas tu pastikan tangan kering macam tadi aku cakap, sebelum gunakan barang elektrik. Lap dulu kan tangan tu dengan tisu. So gunakan Swiss kalis air kalau perlu pasang dekat dalam bilik air kan. Macam tu lah. Okay korang, so siapa yang suka orang kata scroll phone tu sambil cas kat dalam bilik air tu, baik korang berhenti sekarang sebelum nyawa korang yang hilang. Jadi kita kena pentingkan nyawa daripada phone. Liz, rumah aku ni kan dah lebih macam 20 tahun lah. Tapi dalam 20 tahun aku tak pernah check wiring. Sebenarnya kita kena buat ke? Sebab orang kata selagi tak berlaku apa-apa, selagi itulah kita takkan ambil tindakan kan. Jadi wajib ke benda ni sebenarnya kena buat? Sepatutnya kita kena check lah sebab kita tak tahu wayar tu dalam keadaan macam mana, bocor ke, koyak. Lepas tu benda ni boleh jadi sebab punca kebakaran. Sebabkan itulah elektrik yang kita tak pernah check pun. Sebab rumah dah lama kan. Betul. Bahaya tu. Tapi kan macam manalah kita nak tahu yang wiring rumah tu dah tak selamat ke ataupun selamat. Sebab pernah lah terjadi dekat dalam rumah aku tu tiba-tiba lampu tu tiba-tiba berkelip ataupun malap tanpa sebab. Tapi mungkin aku fikir macam kita tukar je lah lampu baru kan. Alah kita tahu kan. Tak pun pernah je terjadi macam fuse ataupun Swiss utama tiba-tiba dia selalu trip tanpa sebab. Tapi selalu je lah betulkan balik kan kalau trip ke apa. And kadang-kadang banyak lah sebenarnya terjadi. Lepas tu pernah lah ataupun soket ataupun plug ataupun wayar tiba-tiba macam bau macam benda yang hangit macam nak terbakar. Tapi bila tengok tak ada apa-apa pun sebab kita just tengok dengan mata kasar kita kan. Lepas tu adalah pernah dekat plug Swiss kat dinding tu tiba-tiba macam ada kesan macam terbakar, macam panas tiba-tiba kan. Dia jadi macam tu. Pernah agak terjadi benda perkara-perkara ni kat rumah aku. Okay, kalau macam tu kan, kalau kita nampak tanda-tanda ni ada kan, cepat-cepat kita panggil electrician yang bertauliah. Jangan pula kita panggil electrician kampung ke yang tak ada tauliah tu. So electrician ni lah yang akan check wiring kat dalam rumah kita tu. Mana yang rosak lah. Selamat atau tak. Faham. So korang jangan tunggu sampai rumah korang terbakar dulu baru nak check wiring. Tak silap nanti kena keluarkan duit lagi. Okey Wah. Untuk segmen kita yang ketiga ni kan, dah banyak dah kita belajar pasal cara elak bahaya elektrik ni. Antaranya gunakan peralatan elektrik yang kualiti, yang ada sirim. Lepas tu
Yang kedua, jangan overload sangat Guna soket tu. Atau guna extension pin ni. Jangan buat macam tu. Benda tu bahaya. Lepas tu yang ketiga, pasang LCD untuk potong elektrik yang bocor ke, elektrik yang bocor. Lepas tu ada nak tambah lagi? Lepas tu apa yang aku dapat lah daripada discussion kita ni sebenarnya banyak lah. Tapi apa yang aku faham, kita boleh simpulkan macam yang tadi aku cakap. Tapi aku nak tambah sikit. First, kita tak boleh guna elektrik dalam keadaan tangan yang basah dekat dalam bilik air. Lepas tu kita kena sentiasa cek wiring rumah kita secara berkala lah orang kata kan. Terutamanya lagi untuk rumah-rumah lama. Rumah mak bapak korang yang dah lama tu, korang kena buat cek wiring tu. Jadi kesimpulannya kat sini, kita jangan ambil mudah soal elektrik ni. Jadi kalau kita salah guna, nyawa boleh hilang. Firstnya balik rumah, ceklah semua wiring dalam rumah korang tu. Soket, selamat atau tak. Kalau nampak bahaya, tukar je terus.